Okay guys, Assalamualaikum guys. Ni saya nak share dengan korang, terutama abang-abang yang baru nak ride motor ADV 160, yang baru beli motor ADV 160. Saya nak share something, tapi sebelum tu korang save dulu video ni ataupun komen like kat video ni, okay? Save dulu apa-apa, takut video ni hilang. Okay abang-abang, terutama abang-abang yang first time nak pakai motor yang keyless macam ni, terutama ADV 160. So misalnya korang nak on motor korang, nak hidupkan motor korang, tiba start kat sini. So korang jangan panik. Apa yang korang perlu buat ialah ni button dia, okay? Ni button dia, korang tekan macam ni, tekan lama sikit daripada merah sampai ke hijau. Lepas tu korang on motor korang macam biasa, okay? Ni dah bunyi macam tu, dia dah on lah. Tu je dah aktif, okay? So semua dah on macam biasa, screen pun dah okay. So korang boleh start motor korang macam biasa, Alright, dah pun on. So kalau korang berasa video ni bermanfaat, korang share video ni dulu, okay? Jangan lupa komen, like dan share. Yang belum follow, boleh follow saya, Right.